Takkan bagus kalau ada SUV keluarga yang lain daripada yang lain dan cukup mewah? Jangan risau, Hyundai Tucson kan ada. Rupa keseluruhan Hyundai Tucson memang cukup menarik dan cukup futuristik. Dengan gaya grill hadapan dipanggil 3D Parametric Style dikombinkan dengan blacked out logo di sini memang membuatkan kereta ini nampak sporty. Semua lampu di atas Hyundai Tucson adalah jenis LED. Untuk varian Prime, anda mendapat rim 18 inci dan side mirror dia bukan saja boleh fold tetapi juga heated. So, bila anda pergi ke Camera Highland, anda punya side mirror takkan fogging. Bahagian dalaman, Hyundai Tucson memang cukup mewah, cukup praktikal dan cukup selesa. Kerusi adalah jenis barutan kulit dan untuk driver, korang boleh adjust 8 cara untuk kerusi ini secara elektronik. Dekat sini juga infotainment diberikan 12.3 inci dengan sokongan Android Auto dan Apple CarPlay. Lebih penting lagi, Hyundai memberikan pilihan antara wired ataupun wireless connection. Aturan di dalam kabin sebenarnya memang sangat intuitif dan sangat mudah untuk digunakan. Di mana kalau anda membawa kereta ni, dia tak perlu banyak fikir kat mana semua benda, anda boleh pegang dan tekan dan boleh agak.